Ui, kau tengok apa ni? Wah, Ui, wow. ini semua barang daripada Japan. Ini memang untuk pasu punya. Untuk pasu punya. Lain macam lah. Dia memang belanja teruk bos. Masuk dia punya dalaman. Oh, Wah. ini memang sesuai untuk saya. Saya kena tengok dia macam main 24 jam. Tak payah, tak payah. Aku tengok dalam dia. Yang sedia ada pun pecah. Kurang ajar. Masuk dalam dia. Oh, dia belanja teruk. Tomato mana dapat ni? Satu je lah bos, saya nak tanya. Kenapa pilih konsep tomato untuk Myvi kali ni? Kita nak pilih konsep tomato ni sebab dia tak banyak orang nak main. Tapi yang the best part Maira, Ha? dia punya baju dengan beg pun dah macam tomato dah. Ikut konsep, Comel-comel lah. Konsep konsep. Tengok kita dah sama bos hari ni. Yelah. Tapi kalau bos, saya nak tanya. Kalau ini barang saya ambil boleh bos? Alamak. Boleh ke? Macam lain macam ah. Tu tempat kasut. Betul. Oh, kasut. baru kita tahu. Susah dapat ni. Ini bergaduh kalau nak beli. Ada duit pun tak ada barang. Ada duit pun tak ada barang. Susah. Sekarang susah nak Cari yang good condition cari, lah. dia nak good condition lah. Betul. Nice eh? Nice bos. Kalah ini saya bos. Ini Sarawak punya kereta tau. Jangan main-main tau, cantik tau. Cantik-cantik orang Sarawak Borneo memang harum. Berapa per 10? 10 per 10. Terima kasih.